Hai, selamat kembali ke sesi kita. Hari ini kita ada bahan menarik yang anda kongsikan, petikan dari buku teks Sejarah Tingkatan 2. Kita fokus bab 7 dan 8. Tentang Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu, Selangor. Lepas tu, Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Jadi, misi kita ni nak cuba gali lebih dalam sikit lah. Apa intipati dan warisan unik negeri-negeri ni? Jom kita mulakan. Okey. Sumber ni memang ringkas tapi padat. Ditunjukkan macam mana warisan Kesultanan Melayu Melaka tu berkembang jadi kerajaan-kerajaan baru ni. Tapi bukan sekadar tiru, ada keunikan sendiri. Betul tu. Okey, kita tengok bab 7 dulu ya. Macam Perak. Nampak sangat kesinambungan dari Melaka. Pengasasnya Raja Muzaffar. Anak Sultan Mahmud Shah Melaka kan? Aha, betul. Guna gelaran Sultan Muzaffar Shah tahun 1528, pusat pemerintahan awal kat Tanah Abang, sumber ada sebut pasal Misa Melayu karya Raja Chulan. Apa agaknya signifikan karya macam ni? Misa Melayu tu, dia bukan sekadar rekod sejarah biasa. Ia bagi kita gambaran adat istiadat, salah-silah diraja, mungkin juga cara fikir orang Istana Perak masa tu. Macam historiografi zaman tu lah. Bab 7 ni juga sentuh Pahang, Terengganu, Selangor. Satu benda yang sama, peranan Islam. Jadi panduan pentadbiran, kehidupan masyarakat. Tengkolok diraja pun lain-lain kan? Itu lambang identiti juga. Oh, menarik. Jadi ada makna di sebalik itu semua. Di Pahang pula ada hukum kanun Pahang. Macam undang-undang bertulis lain ni kan? Ya, betul. Menunjukkan sistem perundangan yang tersusun. Dan di Terengganu, unik sikit. Tengku Ampuan Mariam bukukan hikayat Ismayatim. Jarang dengar pemaisuri terlibat macam ni. Tepat sekali. Peranan Tengku Ampuan Mariam tu tunjuk istana memang pusat ilmu. Dan mungkin juga peranan wanita bangsawan dalam hal intelektual. Benda yang kita mungkin terlepas pandang. Lah, tak terfikir pula sudut tu. Okey, kalau kita ke bab 8 pula. Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Perlis. Kedah ni antara yang terawal terima Islam kan? Abad ke-12, zaman Maharaja Derbaraja II. Ada disebut hikayat Murung Mahawangsa, Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Penting ke karya-karya ini untuk Kedah? Penting tu. Hikayat Murung Mahawangsa, walaupun ada unsur mitos, dia macam bina naratif asal-usul Kedah. Jati diri kerajaan lama. Al-Tarikh Salasilah tu lebih kepada rekod susur galur raja-raja. Dua-dua ni kuatkan legitimasi Kedah lah. Okey, faham. Kelantan pula, sumber ni highlight warisan seni. Wow, batik. Memang ikonik. Ada juga sebut undang-undang tubuh kerajaan Kelantan. Sama macam Kedah, Perlis. Apa beza ni dengan hukum kanun Pahang tadi Undang-undang tubuh ni lebih macam perlembagaan moden sikit. Dia tetapkan struktur pentadbiran, peranan raja, menteri besar, majlis mesyuarat kerajaan, lebih terperinci bab organisasi kerajaan. Hukum kanun macam kat Pahang tu, dia lebih fokus undang-undang jenayah, sivil, adat istiadat zaman tu. Kiranya undang-undang tubuh ni langkah ke arah pentadbiran yang lebih sistematik lah. Okey, jelas beza dia. Dan bila sebut bab 8, mesti sentuh Negeri Sembilan kan? Adat perpatih. Matrilineal, wanita waris pusaka, pemilihan pemimpin cara muafakat. Boleh terangkan sikit pasal struktur pemilihan tu? Kadang dengar perut, suku, luak, undang. Macam mana susunan dia sebenarnya? Adat pepatih ni memang menarik. Matrilineal tu ikut jurai ibu. Wanita waris harta pusaka adat. Pemilihan pemimpin pula dia dari bawah. Perut keluarga kecil, pilih buapak. Lepas tu, buapak dari beberapa perut dalam satu suku, kumpulan sebelah ibu, pilih lembaga. Lepas tu, lembaga dari beberapa suku dalam luak, daerah, pilih undang. Akhirnya, 4 undang utama inilah yang muafakat pilih yang di-Pertuan-Wesar. Proses muafakat tu yang penting kat setiap peringkat. Wah, berlapis-lapis sistem muafakat tu ya. Okey. Terima kasih. Akhir sekali, Perlis. Kecil tapi ada sejarahnya. Direkod dalam Salasila atau Tarikh Kerajaan Kedah juga. Warisan seni macam ukiran kayu, awang batil pun disebut. Ada persamaan dengan negeri utara kan? Ya, Perlis tunjukkan negeri baru dan kecil pun tetap bina identiti, walaupun ada pengaruh jiran. Apa yang kita nampak dari bab 7 dan 8 ni, kepelbagaian yang sangat ketara. Asas Melayu Islam tu sama,
Tapi setiap negeri bina ciri khas, adat, undang-undang, seni bahasa. Kekayaan alam Melayu lah ni. Jadi, kalau nak simpulkan dari sumber tingkatan 2 ni, apa poin paling penting untuk kita ingat? Paling utama, kerajaan-kerajaan Melayu ni bukan sekadar politik lama, tapi tempat berkembangnya budaya, undang-undang bertulis, sistem sosial unik macam adat pepatih, seni, persuratan. Semua berkembang pesat. Dan yang menariknya, banyak warisan ni masih hidup. Sistem beraja, adat, seni. Bukan dalam buku teks je. Masih relevan bentuk identiti negeri sampai sekarang. Betul tu. Dan sebagai penutup, mungkin satu soalan untuk anda fikirkan sejenak. Dalam dunia moden yang laju berubah ni kan, macam mana agaknya warisan sejarah macam adat unik, undang-undang lama, seni tradisional ni boleh terus disesuaikan dan kekal bermakna untuk identiti kita di masa depan? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana bersama kami dalam penerokaan ringkas ini. Jumpa lagi!